So ni kita nak mancing. Okay guys, Mari mancing. Spot dekat Kinding. kita memang spot kat Gending. Viewer advised. So video kali ni aku crop. Patutnya video ni vertical tapi aku crop jadi horizontal. So I try my best. Sorry kalau tak apa nak cantik. But jangan lupa like, share, follow and subscribe. Thanks guys. I hope you guys enjoy and tengok sampai habis. Make sure korang tengok sampai habis. Mari mancing. Ini aku tak ingat pernah punya XP ni. Tapi soft rock ni aku pakai tak pernah dapat lagi. Aduh mak lucut. Soft rock. Ha. Tapi kat rock slow-slow. Ada dapat? Ada. Aduh mak putus. So tadi ni aku punya gear one tersangkut dekat samai ataupun semak Boleh tapi tu waktu aku rentak tali putus pula. Kita tukar tali tadi yang tadi putus pula. Aduh. So ni aku pakai setup nombor 2 which is casking. First tadi aku pakai sisa. Tapi gear one hari ni semua aku pakai gear one daripada ESP. Semua aku pakai soft rock daripada brand ESP. Tapi malangnya satu daripada gear one aku juga Boncos pula tadi. Boleh tak? Tapi jentik setakat hari ni aku banyak miss call daripada strike. So untuk newbie, kalau korang baru nak belajar casting pakai BC, korang boleh pakai mesin casting ataupun reel casting yang aku pakai dalam video ni. Satunya sebab harga dia tak berapa mahal, so ok lah budget juga. Tapi sistem dia, untuk braking sistem dia top notch and sangat recommended untuk newbie sebab dia susah nak backlash and korang boleh baling jauh. Cuma dia tak ada drag kicker lah, tapi yang penting korang dah ada BC yang senang untuk korang train. And dia tak ada zing, tapi Ada kalau tak? korang nak zing ajak zing manual lah. Ada. Kat beg aku tengok dalam kotak warna putih. Ha, buka yang besar. Ada satu kotak kecil warna putih. Ah tu. Ada dalam tu ada soft rock warna hitam kecil. Tua tu. Ciut tu boleh lucut pula tadi geramnya aku. Hello. Okay, time ni angin kuat, macam hari macam nak hujan, tapi end up hari ni tak hujan langsung. Dekat area spot aku mancing ni lah. Dekat spot lain aku tak tahu. Jangan marah. Kita tukar soft rock. So hari ni masih lagi aku setia dengan soft rock ESP sebab soft rock dia mantap dan cantik.
Tu kali dah geng. Tak lekat lagi guys. Geram je aku. Sekali lagi. Tidak lekat. 4 kali geng. Tu kali yang keempat. 4 kali boncos. Hanjas. Dalam Mekah. Depan kali ya. Oi. Ada mo. Boleh oh. Ha? Boleh oh. Tak. Buat video ke ni? Lama ah. Ada dalam 40 minit. Tunggu bang. Yahoo! Cara kumpau. Oi. 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 So nasihat aku untuk video kali ni, kalau korang casting, korang kena banyakkan bersabar, yang kena banyak kali cuba. Jangan pernah give up. Even kalau tak makan ataupun miss call macam aku banyak kali dalam video ni, try je lagi, jangan risau. Kalau ada rezeki insyaAllah korang boleh strike. Silap-silap boleh strike lagi gorgon daripada apa yang aku dapat. So jangan lupa like, share, follow, komen apa pendapat korang, and jangan lupa subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.